Hello. Hari ni aku nak share dengan korang update anak kucing. It has been quite a while. Anak kucing ni pun dah nak masuk 4 bulan tu. So ni nama dia Mocha. Ni betina Mocha. So macam untuk kita orang faham, collar hitam ni si Mocha. Banyak-banyak dia yang paling kecil, and dia punya pattern dia ada macam marble sikit. Ni nama dia Mocha. Cuba tak? Ni Mocha. Okay, kita go next. Miso. Dia collar warna pink, si Miso. Collar warna pink, si Miso. Sama juga. Lahir 15 hari bulan. Beranak hari tu 3 ekor. Ibu dia beranak 3 ekor. Ni si Miso. Macam tak? Memang tak takut orang. Daripada kecil duk main dengan orang. Bulu pun elok. Selalu aku bagi VCO. Aku selalu bagi VCO. So kali ni aku ada new product yang aku dapat tu. Ni Nano Vet. Ni VCO Nano Vet. Ni packaging yang lebih besar lah. Dia untuk cats and dog. Yang memang aku pakai yang ni lah. Bagi kat dia orang sapu-sapu macam ni. So as you can see, bulu dia orang ni sangat elok lah. Si Miso. Ni yang si jantan. Ni yang paling gemuk ni. Si gemuk ni. Ni nama dia Mojo. Si Mojo gemuk. Muka dia lain sikit. Hidung dia panjang sikit. Hidung dia mancung sikit. Gemuk. Bulu lebat. Ni nama dia si Mojo. Si Mojo. Si Mojo. Dalam tak diam dah nak masuk 4 bulan. Tengok. Inilah. Tapi just nak share, mak dia orang Mochi dah balik dah. Cumanya ambil Mochi mah. Cumanya ibu dia dah tak kenal dia orang. Ibu dia dah tak kenal dia orang, and itu understandable sebab ibu dia tengah pregnant. Si Mochi tengah pregnant dengan new baby. Dia memang berat. Lagi berat. Ni si Mochi. Dia semenjak dia pregnant ni, dia jadi garang. Mochi. Ada Mochi. Ya. Dia garang. Dia dah tak ingat dekat anak dia yang ni lah. So ni si ibu dia. Tengok betapa besarnya si ibu. Kalau selalu orang akan tanya baka, ni. Ni baka si ibunya. Ni si ibu dia. Baka besar. Ya. Ibu dia ni dah ibu dia. Sebab sebelum ni ibu dia pergi mating. Tinggal lama. So lebih sebulan rasanya kot. Ke dekat sebulan lebih kurang. Sebulan lebih. Anggap sebulan lah. So setelah sebulan dia balik, dia dah tak dah, dia dah tak kenal dengan anak-anak dia. And so dia kata garang. And we can see ni disebabkan hormon lah. Ni disebabkan hormon. Hormon faktor dia jadi extra protective. Tengok. Ni ibu dia Mochi. So tunggu masa nak bersalin. So nanti akan bertambah lah family tu orang. Tak tahulah berapa hari nanti. So sebelum ni ramai yang duk tanya ada cat for adoption ke apa benda. So for the next batch kita akan open for adoption. So nanti kalau kata dah beranak, nanti aku akan update lagi lah. So seperti biasa, jangan lupa like, share, follow, komen. Nanti kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum.